Hei, 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 gadis berbaju biru, apa khabar? Bolehkah ku bertanya? Bolehkah abang nak berkenalan dengan gadis baju biru? Dia kata, maaf abang, tak kenal, ku tidak boleh bagi tahu. Sila kenalkan diri. Ku bagi tahulah, akulah Ramli. Kerja itu, kerja ini, masih tak bagi tahu nama, tak apalah. Cuba kenalan dulu, tak apalah. Aku panggil saja gadis baju biru, kerana selalu pakai baju biru. Aku takut dia ingat ku stalkers, yang aku pun perkenalanlah. Sebab ku tak nak disangkakan stalkers. Oh, oh, gadis berbaju biru, selalu jalan seorang, berbuat ku risau. Selalu nak ikut tapi takut dianggap lelaki gatal. Jadi lebih baik ku kenalan dulu. Lebih baik kenalan dulu. Sebab risau, ku selalu panggil gadis baju biru, kerana selalu memakai baju biru. Oh, 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 gadis berbaju biru, apa khabar? Abang mau tanya, kamu selalu ke mana? Aku rasa tak baik pula tanya hal peribadi. Lebih baik ku cakap baik-baik sahaja. Ku tanya nak tak ke pusakaan belajar sama-sama. Dia kata okey-okey sahaja. Yang akhirnya dapat kenalan, yang bukan ku yang minta, akhirnya dia yang minta nomborku. Ku tak sangka aku pula yang diminta nombor. Ku terus beri, yang tu tak sangka dia telefon malam-malam ini. Ku tertanya, tak elok anak dara telefon malam-malam. Lebih baik kamu tidur, tak baik. Ini ku tahu ini tidak baik, tapi kau kena ingat, ini pun dosa juga. Aku tahu kita tidak bercinta, tapi ingatlah kita sesama agama kita. Ingat sama Tuhan sama. Bacalah ayat kursi kalau takut. Basuhlah kaki sebelum tidur. Yang gosok gigi sama. Oh, gadis baju biru, kau memang baik, yang cantik sekali, yang sungguh ayu, gadis berbaju biru. Oh, oh, oh.